Tengok, dia pun buat teknik yang sama nampak. Dia cuma dekatkan balik. Push. Oi, macam ni lah on the back. Ni nak on the back. Dikejari Ninja H2. H2 ni susah cam gelap mana nak tutup buka side mirror ni. Hampir. Assalamualaikum guys. So, kembali lagi di video seterusnya. So, hari ni kita nak ride bersama geng ZX25 dan Ninja 25 sebab kita orang ada nak buat shoot video lah. Korang boleh tengok kat sini. And ni dia ada tag. Oh, free promote promotional. Okay. Kita akan buat ni lah, H2. Ni Ninja 25 dan ni Ninja 25. Kita nak lalu highway Ackley, lalu bawah jambatan Saloma tu kan. Sambil tu member ni dia nak try rakam orang panggil apa, daripada tepi lah kan, rakam macam tu kan. Dalam video ni juga saya nak cakap agak korang kenapa kita kena guna 4/3 daripada 16/9 lah untuk ratio video. Nanti saya tunjuk korang betapa wide-nya, betapa besarnya view kalau korang ni motovlogger. Okay, ni kita shoot dekat 4/3 tu. Tengok memang wide gila. Ni sebenarnya dekat tau saya pegang ni tau. Kalau jauh macam ni nampak full. Sebelum kita gerak, boleh tengok kat sini carbon fiber, okay. Carbon fiber sini sampai depan kan. Sebab agak buruk sikit yang sebelum ni chrome tu dia ada ketan calar-calar kena chipstone. Lepas tu ada lagi carbon fiber. Okay, tukar separuh je ni. Carbon fiber. Rancak punya jangan main-main. Atas ni steel chrome lah, sebab tak sanggup nak cabut nombor plate ni semua kan. So, kita dah bagi motor ni kilat gila untuk shoot malam ni. Cermin. Nampak DJI. Cermin. Macam biasa, sebelum kita gerak tu, kita tengok position dulu kan. Okay, position good. Maybe atas sikit lah this time Lepas tu ada satu side note. Untuk video kali ni saya ada off, okay, saya off stabilization. So basically bila gegar sikit, nampak gegar kan, gegar sikit je gegar nampak ni. Oh, ni gegar banyak. Gegar. Saja nak tengok lah betapa intensenya video ni kalau kita off stabilization. Okay, itu je. Okay, seorang berseorang dah start dia punya engine. Kita plug start bunyi lembutnya. Ni senyum. Dia ni mesti minat nak ride-ride juga Kalau video ni dia gegar sangat kan, saya akan tukar balik lah. Tapi lepas kita berhenti dekat highway nanti ke dekat mana-mana lah. Asal budak ni sebelah ni nak gaduh sebelah ni. Angguk asal. Asal. Kita on satu benda, nama dia ialah KLCM Mode 3. Ush, masing-masing langgar traffic light. Okay, try. Supercharger tu dia cakap terima kasih bang sebab tarik saya. Kadang-kadang saya risau juga rem motor ni sebab itulah, motor ni kau nak dengan supercharger. So bila saya pergi meet ke mana-mana kan, orang cakap bang rem sikit bang, rem sikit bang. Lepas tu saya ni pula, saya pun kadang-kadang jakun juga dengan supercharger motor ni. Jadinya saya pun rem juga. Kona raya kona.
ZX ni dia potong daripada kiri pula. Kalau dia potong daripada kanan dah gempak tadi. Saya harap video ni tak terlalu gegar. Ni dia puan muda. IG pula, TikTok famous ni. Dia pun tengah nak on kamera dia juga. Dia on dekat highway. Smart juga Tengok, dia cakap dia nak rekod saya kan. So kita tengok situation pun nampak lenggang. Apa orang kata tak ada traffic lah kan. Tengok dia kau nampak daripada kamera sana, memang power lah kan. Memang view dia macam ni kan. Okey, tu pemandangan KLCC dia memang rancak. Okey. Alah, dia rakam vertikal lah. Patutnya rakam orang panggil tu apa? Landscape. Horizontal. Kita belanja sikit exhaust flame. Hai, yang lain-lain semua belakang. Apa sini lah. Okay, kita downshift satu kali. Kena kurangkan untuk saya kena kurang bantai motor ni lah. Kadang-kadang tu bantai terlalu banyak, asyik tarik kan. Tapi itulah, kadang-kadang rasa macam motor ni memang dibina untuk tarik-tarik kan. Atau macam motor ni motor racing lah. Jadi kalau manja-manja dengan dia takut tak berbaloi ya kan. Ni ni Ninja. Smart tiap. Oh, rancak. Okay, cabut kamera dia satu kali. Nampak macam lawa. Nampak macam ada style. Ni seterusnya. Dan ni Ninja. Tu dia. Dalam lens tak tu dengar kita. Dalam lens lah. Dalam kamera sekejap kita tukar position tangan sekejap. Ni low angle shot kita panggil dia. Memang good. Jauh-jauh sangat lah. Nampaknya diorang ni agak slow. Bukan agak slow lah. Memang slow. Slow kapcai. Ya, kereta ni tengah cocok Siapa tengah cocok ni? Ada kereta kereta ni tengah cocok saya lah. Awak ni janganlah macam ni. Tengok macam mana kita pasang Kita lepaskan handle lah bagi. Buat laju sikit dulu kan. Bila dah laju kan kita pasang. See? Dah lekat dah. Terlanggar pula. Tengok, dia pun buat teknik yang sama nampak. Dia cuma lekatkan balik. That's one of the best selling point untuk DJI ni lah. Magnet magnet. Oi, macam ni lah baru best. Macam ni lah baru best, man. Macam ni lah baru best. ZX dikejari Ninja H2.
berhenti sini jap. Kau nak tengok tak berapa besar api motor ni sebenarnya Sekejap. Saya belanja satu kali. Tawakal yang korang nampak kan. Okay. Macam korang nampak, the whole Kuala Lumpur. Tu je. Dia tetap tengah lakar portrait, which is the bummer lah, sebab tu dia Jambatan Saloma. KLCC memang majestic punya bangunan lah. Dan the one and only jambatan. Kiri, kita edit kiri. Kita dah sampai ke mana? Ke Kuala Lumpur. Dia ni diorang ni mana? Okay. Dia nak juga jalan sedap punya bunyi dia. Alamak, dia boleh menyelit. Saya tak boleh menyelit. Jalan. Naik motor macam naik kereta pula. Kamera apa namanya ni? Kamera DJI ni dia tak dapat rakam betapa cantiknya kat di sini depan-depan macam ni. Nampak besar gila. Kalau kat dalam DJI mesti nampak kecil sebab wide angle. Oh, geng-geng ZX tu dia orang dah lepas dah tu, dia orang kat depan. Sebab dia orang mencelah. H2 ni susah sikit mencelah. Malah nak tutup buka side mirror ni kan depan ni. Side mirror ni capang sangat kan. Malah nak tutup buka. Pada keras side mirror ni. So kita tengok. Berhenti sinilah dulu. Hui. Panas. Berapa kepanasan motor ni? Kepanasan enjin motor ni 92 sahaja. Okay lah, dah bad lah. Oh, 93. Alamak. So kita dah sampai ke Kuala Lumpur. Tengah-tengah Tengah-tengah Kuala Lumpur ni tadi. Ni dia. Ni view kalau full view guna kamera Sony. Nampak? So dia ni tengah panas sangat ni. Panas sangat kak? Panas. Ni panas tak? Tengok. Panas sangat. Panas. Boleh tahan. Tengok ni. Ni cik tengah pakai balai kelapa tak ada merunggut panas pun. Ya, boleh je. Tak habis bateri je. On je ni. Tengah sejuk pun. 100. Ni berapa? 104. Ni tadi konten tadi Tengok setup dia. Tadi tak shoot landscape. Tadi shoot portrait semua. Korang boleh follow saya punya IG. Ni IG saya official Dan TikTok lah. TikTok nama like. TikTok pun nama sama je. Ni dah pasal tu. Banyaknya sebenarnya dekat IG.
Kebanyakannya banyak pasal IG macam tengok hari ni post-post apa kan. Macam mana? Oh dah complete. Okey. Oh ni korang mesti dah tengok konten ni kan tadi kan. Melawar tengok bawah kaki tadi. Okey. Gila budak ni. Jangan betul lah. Tutup lah ni. Lampu tu habis bateri. Tengok budak-budak zaman sekarang ni. Dia tegur baru nak dibuat. Cahaya ni kenapa dia gegar-gegar macam ni? Itu sebab shutter speed. Adjust sikit. Tengok. Terus start dia kan. Gegar-gegar tu. Dia betul tengah sedayu payung untuk connect ni Ni brand apa? Ni brand cap apa ni? Cap apa? Ni brand cap apa? Cap ayam. Ni cap udang. Anjay. Tu dia korang boleh saksikan carbon dia untuk belah ni. Kilat Mat. Jangan main. Lawa ni. Lawa ni. Nanti nak tampal stiker kat kawasan ni. Dah berapa jam tengah cuba ni? Panas weh. Panas sangat Buka lah helmetnya. Panas Satu jadi selebriti kat sini. Yeah. Dia cakap dia segan kalau masuk YouTube. So kita tutup muka dia. Ni pun kita tutup muka dia. Itu dia. Hijau. Yang tu pun ada hijau juga tapi sikit sahaja. KLCC. Ni tengah zoom kan? Apa macam terlalu zoom? Tengok sikit, fokus sikit. Tu dia. So, kita baru je gerak daripada tempat tadi tu. Kita nak ke Dataran Merdeka. Dia orang kata sebenarnya nak pergi apa itu dash, highway dash. Tapi tak apalah, macam jauh lah daripada sini. Kita pergi sana pun lepak-lepak je kan. Nampak lah lalu tengah-tengah ni. Tadi dah cakap jangan lalu tengah-tengah ni. Tengah ni kalau jam memang baran lah. Memang tengah-tengah KL Mat. Memang belanja H2 ni. Telinga capang. Telinga capang. Dia orang tahu jalan ke tak? Saya ada buka Waze. Tapi Waze tu semua kata bukan lalu sini. Saya kata wrong. Belanja rakyat-rakyat Malaysia. Mesti kelakar dia orang nampak kamera ni ke bawah. Dia tengok pasang kamera kat atas kan. Uish, ni Roberto ke? Bukan. Ui, siap ada. Kena agak dah. Gua sudah agak dah. Ini macam memang tak ada muat mah. Gua memang sudah agak. Gua memang tak ada muat. Ini macam tempat yang sangat baran untuk 1000cc ya. Rakan-rakan sekalian. Kau boleh hampir. Aduh, patut tutup. Visor tutup ni side mirror. Dia ni memang membarankan lah. Macam budak-budak. Lepas pun daripada tempat sengsara tu, sakit mat tangan. Keras sangat. Apa? Gila jam. Budak-budak. Kau dah takut kan? Kau dah takut dah? Jangan. Okey. Panas ni. Sabar.
Tak ada lubang lah, dah kena dah langgar. Bagus lah. Dia berhenti walaupun dia lepas. Dia boleh lepas. Aku tak ada nanti kau dia ngomong. Sumpah lah kereta ni. Panas betis. Panas gila peha. Tutup visor lah baru cool kan. Terbagi satu kali supercharger pula. Nampaknya bateri DJI pun dah habis. So tengok mana yang boleh rakam lah kan. Nanti kalau dah tak rakam, maksudnya kita berpisah di sini lah untuk sementara waktu. Panas lah tepi peha ni. Panas gila. Angin dia semua keluar dari sini. Oh, gelap juga kamera ni Okay lah, itu saja video random malam ni. So kita jumpa di video seterusnya. Bye bye.